Hai, Assalamualaikum. Lama saya tak upload video masakan. Okey, kali ini saya ada masak telur balado style Indonesia. Okey, mula-mula kita rebuskan telur sampai dia masak. Sementara tu kita siapkan bahan-bahan yang lain. Ada bawang merah, bawang putih. Lepas tu masukkan cili besar merah ni. Lepas tu masukkan sebiji tomato. Yang ni saya guna yang besar. Dan saya tambahkan sedikit belacan. Okey, lepas tu masukkan air secukupnya. Kita blend bahan-bahan tersebut. Okey, lepas tu kita kupas dia punya telur dan kita goreng telur ni separuh masak. Maksudnya dia macam golden brown sikit. Lepas tu kita angkat. Okey, kita gunakan minyak yang sama. Kita tumis bahan-bahan blender tadi. Yang ni saya ada tambahkan daun limau purut dengan daun salam. Okey, lepas tu kita gaul rata. Yang ni saya ada tambahkan cili kisar, nak bagi warna dia lebih merah merona ya. Okey, kita gaul rata biar sebati dan sampai pecah minyak. Lepas tu kita masukkan garam secukupnya. Okey, gaul rata. Dan saya dah tambahkan seasoning, gaul rata balik. Dan kita masukkan gula pasir. Nak bagi dia balance lah. Okey, kacau-kacau. Yang ni optional, saya ada tambahkan gula Melaka, nak bagi warna dia lebih cantik kejadian dia. Okey, kalau terlampau kering boleh tambahkan air dan masukkan telur yang kita dah goreng tadi. Yang ni optional, saya ada tambahkan cili padi, nak bagi rasa dia lebih lepas tu kita gaul rata sampai sebati. Jangan lupa cek rasa. Okey, bye.